Bagi yang dah cuba macam-macam benda dekat muka ni, nak bagi kulit cantik, putih berseri, bebas jerawat melasma, you all kena tengok video ni sampai habis. Dan yang ni adalah serum kapsul pertama di Malaysia. Padu tak padunya dia, okay, you all buka je dia. Tapi dia tanya soalan tu dulu sebelum kita cerita pasal ni. Boleh tak pakai waktu siang? Memanglah kena pakai waktu siang, pasal kulit kita bukan waktu malam saja bekerja, siang pun bekerja, nampak terdedah dengan matahari. Cara nak pakai dia simple je. Kita kalau nak kulit yang cantik, kita kena pakai siang dan malam. Buka dia, nampak tak? Dia hanya activate bila kena dengan air ataupun toner. Saya pakai toner brand ni, okey, brand dia sendiri, okey. Kalau you all tak ada toner, kalau you all dah ada toner yang berunsur macam air sini, boleh guna. Pastikan jangan campur dia dengan produk yang ada nyinyong. Okey, ambil dia, okey, sapu dekat area yang you all ada masalah. Dia bantu untuk ni, nampak tak fine line you all. And the best thing pasal dia ialah you all boleh bukan saja cerahkan wajah, dia buang fine line you all, dia bantu mengajarkan kulit you all, pudarkan jerawat. Dia ada niacinamide, dia ada vitamin C. Kita dah cuba macam-macam benda. Ni adalah produk yang harga mampu milik, mampu mengubahkan, dan paling penting ada kelulusan KKM. Kita nak kelulusan KKM. Ni muka saya tanpa anything effect yang melainkan, nampak tak, cahaya matahari. Kalau ikut nak kulit yang cerah macam ni untuk umur 52 tahun yang macam ni, nak cerita pasal anjat umur 52 tahun cerita ni, so you all boleh cuba produk ni. Dia you all jangan risau pasal ada kelulusan KKM. Dan paling penting ialah dia berkesan. So harga murah, berkesan, dan juga ada kelulusan KKM. Cari apa lagi? Jangan apa lagi? Tak tahu nak pilih apa? Pilih yang ni. Dapatkan debat aku ni sekarang, serum kapsul pertama di Malaysia. Kita mesti fikir macam mana dia come up with idea. Latest technology dry serum boleh terus meledak. Dapatkan debat aku ni sekarang. Assalamualaikum.